Lee sindir Perdana Menteri kerana tidak laksana reformasi. Itu pun tak dibuat. Tak banyak lagi. Banyak lagi contohnya. Tapi janganlah saya kemuka. Orang yang nak buat reformasi patut kemuka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disindir kerana tidak menunaikan janji reformasi yang dilaungkannya sebelum ini. Menerusi wawancara bersama Mingguan Malaysia, veteran UMNO Tengku Razaleigh Hamzah mendakwa reformasi yang dilaungkan hanyalah kerana marah kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau yang lebih mesra disapa Kuli mendakwa walaupun sudah 2 tahun Datuk Seri Anwar memimpin negara, reformasi tidak dilaksanakan dalam mana-mana undang-undang atau peraturan. Terdahulu, Datuk Seri Anwar menolak dakwaan pelaksanaan reformasi perlahan dengan berkata perubahan radikal hanya akan mencetuskan kemarahan dan tidak puas hati orang ramai. Katanya, sebab itu reformasi yang diperkenalkan oleh banyak negara di Eropah gagal. Kuli antara lain berkata kerajaan belum memisahkan kuasa peguam negara dan pendakwa raya. Ada ke? Tak ada ke reformasi ni? Cakap saja. Ya, saya tanya terus terang. Apa dia yang direform? Yang dilaung-laung dulu ialah kerana dia marah kat Dr. Mahathir, kerana duduk belasah dia, kerana tangkap dia. Jadi ada reformasi dan banyak orang setuju dengan apa yang dilaung oleh dia sebab dia dianiaya dari sudut itu. Maka patutlah diberi keadilan kepadanya. Dan orang ikut seruan itu. Tapi nak buat reformasi lebih pada itu, belum buat. Apa buat? Satu undang-undang sudah dibuat untuk membuat reformasi. Tak ada. Semenjak dia jadi Perdana Menteri, satu undang-undang pun tak dibuat. Satu peraturan pun belum wujud. Ini orang nak tanya. Bukan saya yang kemukakan jawapan ini, tetapi ramai orang ada soal. Mana dia? Mana dia? Nak kata tak ada masa, dah 2 tahun lebih. Betul tak? Dan zaman Mahathir jadi Perdana Menteri kali yang kedua, itu dekat 2 tahun juga. Dah 4 tahun, Barisan Nasional dah jatuh. Takkan tak ada plan dalam catatan cara-cara nak membawa reformasi. Tidak ada. Saya pun tak nak. Saya tak nak. Dia yang janji nak bawa reformasi. Saya boleh bagi contoh. Kuasa Attorney General ataupun peguam negara luas dan banyak. Apakah dia mesti menjadi penasihat kerajaan ataupun di samping itu dia juga menjadi pegawai pendakwa menentukan kes-kes. Padahal ada Secretary Solicitor General yang boleh melakukan ini, ataupun boleh ada 2 Attorney General. Satu bahagian menasihat kerajaan, satu bahagian untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap orang yang disabit ataupun melakukan kesalahan dari segi undang-undang. Itu pun tak dibuat. Dah banyak lagi. Banyak lagi contohnya. Tapi janganlah saya kemuka. Orang yang nak buat reformasi patut kemuka.